Selamat datang ke Buletin Pekemar. Hai, saya Fatih Safila. Hai, saya Ainul. Hos anda di Buletin Pekemar. Pekemar bakal mengajukan pertandingan golf tahunan berprestij iaitu 12th Edition Pekemar Golf President's Cup 2026 pada 18 dan 19 Julai 2026 bertempat di Palm Garden Golf Club Resort Putrajaya. Memasuki edisi ke-12, kejohanan ini terus menjadi platform utama yang mengangkat peranan sukan sebagai medium penghubung komuniti industri automotif dan perniagaan. Kejayaan penganjuran sebelum ini membuktikan reputasi kejohanan yang semakin kukuh apabila hampir 100 flight berjaya dipenuhi pada edisi lalu. Sambutan memberangsangkan ini mencerminkan keyakinan dan sokongan berterusan daripada peserta serta rakan strategik Pekemar. Lebih menarik, penganjuran kali ini tampil dengan hadiah keseluruhan bernilai lebih RM500,000. Antara yang paling dinanti-nantikan pastinya cabaran Hole-in-One yang menawarkan 4 buah kenderaan eksklusif, 2 unit Dongfeng Box, 1 unit Dongfeng Vigo dan 1 unit Dongfeng 007. Sebagai penutup acara, majlis makan malam dan penyampaian hadiah akan diadakan di Putrajaya Marriott Hotel bagi meraihkan para pemenang serta menghargai sokongan para penaja dan rakan strategik yang sentiasa bersama menjayakan acara Pekemar. Pekemar mengalung-alungkan penyertaan daripada ahli-ahli Pekemar, pemain golf korporat serta komuniti perniagaan untuk bersama-sama memeriahkan kejohanan ini. Pekemar dengan kerjasama Dewan Muda Pekemar bakal menganjurkan Pekemar Pickleball Tournament pada 12 September akan datang di Grand Rally Pickleball Shah Alam. Acara tersebut yang dijadualkan bermula pada jam 9 pagi hingga 5 petang dijangka menghimpunkan sehingga 100 peserta yang terdiri daripada ahli Pekemar, wakil agensi kerajaan, jemputan khas serta kaki tangan Pekemar. Format pertandingan akan melibatkan kategori beregu lelaki, beregu wanita dan beregu campuran yang dijalankan secara peringkat kumpulan serta kalah mati. Penganjuran Pekemar Pickleball Tournament diharap dapat menjadi platform terbaik dalam mengeratkan hubungan silaturahim, memperluas jaringan kerjasama serta memupuk budaya hidup sihat dalam kalangan warga Pekemar dan rakan strategi industri. Pekemar bakal mencipta sejarah baru dengan menganjurkan Anugerah Pekemar 2026 buat julung kalinya. Penganjuran anugerah ini tanda penghargaan kepada ahli-ahli Pekemar yang telah banyak menyumbang kepada pembangunan sektor automotif negara. Penganjuran anugerah ini bertujuan menghargai pencapaian cemerlang ahli-ahli Pekemar dalam pelbagai aspek termasuk prestasi jualan, pengimportan kenderaan serta sumbangan kepimpinan kepada persatuan dan industri. Nantikan perkembangan mengenai anugerah Pekemar dari semasa ke semasa. Sekian saja maklumat terkini di Buletin Pekemar. Jangan lupa follow kami di media sosial untuk mendapatkan lebih banyak perkembangan menarik. Sekian, Assalamualaikum. Dan salam sejahtera.